Wah, berkatilah. Saya buat rekreasi fizikal silat. Bulan Januari ada 4 aktiviti. Bulan Februari ada 3 aktiviti. Bulan Mac ada 3. Lepas tu bulan April 1. Hari bulan 1 sampai 6 hari bulan 2 bulan ke-5. Betul lah. 6 hari bulan 2 sampai 6 hari bulan 3. Tak, dia punya hikmat tadi saya tengok. Lepas tu saya pelik lah kenapa dua-dua je. Sepatutnya satu bulan mesti ada 3 aktiviti yang sekurang-kurangnya. Lepas tu dia sangat excited tu terus pergi kat balong. Tiba-tiba pergi sana kena marah. Mana awak tu? Sekali je, mana boleh banyak kan? Apa awak buat? Kan nanti kan tak nampak yang mana bulan yang boleh buat. Lepas tu nanti buatlah macam ni. So nampaklah bulan mana yang boleh buat. Dah siap fikir RM8 lah. Kalau tak ada bani ni RM6 je. Siapa yang angkat dengan cerita macam ni? Bulan 4 ada berapa? 3. Okey. Bulan 4 ada 3. Bulan 5 ada 3. Bulan okey, balon dah siap. Ini Waalaikumsalam. 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 Cepat. Mana? Mungkin waktu puasa. Ada buat Terlebih dahulu. Okey, nasi. Okey, yang kedua. Setelah sarapan, saya langsung tiba di lokasi tersebut. boleh ni. Boleh. So, aktiviti. So, tinggal buat satu lagi bulan 6.